Mama, nasi goreng dah siap ke belum? Bang, hari ni awak lah pula ambil anak kat sekolah. Asyik saya je. Saya pun sibuk juga. Nak bekerja ke sana lagi, kemari lagi. Alah, awak ni tu pun berkira. Ambil je lah. Tu kan awak juga. Saja nak keluar tu pun dah berjam. Malas aku nak cakap ni. Mama, kakak nak breakfast? Nak nasi goreng? Kakak ni tak nampak ke? Mama dah lambat ni. Syik nak nasi goreng je. Nantilah Mama buatkan. Dah. Cepat. Mama nak cepat ni. Okey, Mama. Elok-elok tau. Okey. Hello? Hello, Ma. Mama kat mana? Dah petang dah ni. Mama kata nak ambil kakak awal. Alah, Mama busy lah sayang. Tadi Mama kan dah pesan dekat Papa suruh pergi ambil. Mama call Papa sekejap. Hello? Abang ni kenapa? Kan saya dah pesan tadi suruh pergi ambil anak kan? Tak apa, saya kena ambil. Saya tengah busy ni. Dah, malas lah saya nak cakap dengan awak ni. Mama. Tengok ni, Mama. Kakak dapat A tu, Mama. Kan? Tahniah. Pandainya anak Mama. Kakak cakap, kakak nak apa? Kakak nak nasi goreng. Boleh lah, Mama. Nasi goreng. Nasi goreng nanti Mama balik, Mama buatkan ya. Tak apalah, Mama sibuk ni. Mama nak kena masuk kerja. Mama, weekend bekerja ke? Kerja lah sayang. Mama pergi dulu ya. Mama. Hai. Mama. Adik, ada lapar ke? Adik lapar. Okeylah. Kakak pergi beli sekejap Hello? Kakak dengan adik okey tak ni? Okey je, Mama. Dah makan belum? Tadi kakak keluar, tapi tak jumpa pun nasi goreng. Ya Allah. Apa yang aku dah buat ni? Assalamualaikum. Mama dah balik. Adik, kakak. Mama. Kakak dengan adik okey ke? Okey. Mama minta maaf ya. Minta maaf sangat. Mama buatkan nasi goreng nak? Nak, Mama. Nak. Jom. Hari ni makan bekal yang Mama buat ya. Mama masak nasi goreng. Nasi goreng, sedapnya. Thank you, Mama. Sekarang Mama ambil awal. Kita pergi taman nak? Nak. Thank you. Nasi goreng. Itu banyak-banyak dah. Thank you, Mama. Bang, duduk. Sedapnya. Lagi. Okey, cukup. Cukup. Wah. Itu nasi siapa? Abang ni tanya pula. Nasi goreng ni kan favourite kakak. Awak okey tak ni? Okey lah. Abang ni kenapa? Hari ni kan raya. Jangan makanlah.
Kakak kan dah tak ada. Abang? Kakak kan kat sebelah ni. Dah, ikut saya. Sini. Ni awak tahu? Awak kenal tak? Kubur siapa ni bang? Ni kubur Aisyah, kubur anak kita. Aisyah. Abang gurau kan? Tak. Tak. Aisyah dekat rumah bang. Hello? Assalamualaikum. Ni Puan Sarah ke? Ya saya. Saya nak maklumkan. Tapi sebelum tu harap Puan Sarah bersabarlah banyak-banyak. Anak Puan Aisyah pergi badan kemalangan dan disahkan meninggal dunia. Apa? Anak aku. Ya Allah. Aisyah. Bekal yang Mama buat ya. Mama masak nasi goreng. Sekarang Mama ambil awal. Kita pergi taman tak? Ini bagi kita. Makan banyak-banyak Thank you, Mama. Kakak, Mama datang sayang. Mama minta maaf sangat-sangat. Mama yang salah. Mama tak sempat nak masakkan nasi goreng untuk kakak. Sekarang ni, Mama cuma ada adik je. Mama janji Mama akan jaga adik baik-baik. Dalam kesibukan mengejar kehidupan, jangan biarkan yang tersayang menunggu. Luangkan masa sebelum semuanya hanya tinggal rindu. Sepinggan kasih hari ini, kenangan abadi selamanya.